Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Khairul Anwar serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan kajian kes yang bertajuk South Australia Black System 2016 Protection System Failure and Compliance Analysis. Kajian kes ini dipilih kerana ia merupakan salah satu kejadian blackout terbesar di Australia dan sering dijadikan rujukan dalam bidang perlindungan sistem kuasa. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana satu gangguan yang bermula pada sistem penghantaran boleh berkembang menjadi kegagalan grid secara menyeluruh. Untuk pengenalan, pada 28 September 2016, South Australia telah mengalami blackout besar yang menyebabkan seluruh negeri kehilangan bekalan elektrik. Kira-kira 850,000 pengguna terjejas termasuk rumah kediaman, hospital, industri dan kemudahan awam. Kejadian ini berlaku akibat gabungan beberapa faktor seperti ribut kuat, kerosakan talian penghantaran, tindak balas sistem perlindungan dan kegagalan interkonektor. Objektif kajian ini adalah untuk memahami apa yang berlaku, mengenal pasti punca sebenar kejadian, menilai kesan yang berlaku serta mencadangkan langkah penambahbaikan untuk mengelakkan kejadian yang sama daripada berulang. Sebelum melihat kejadian ini dengan lebih mendalam, kita perlu memahami latar belakang sistem kuasa South Australia. South Australia mempunyai penggunaan tenaga boleh diperbaharui yang agak tinggi, terutamanya daripada wind farm. Pada ketika itu, hampir 48% tenaga elektrik dibekalkan oleh tenaga angin. Selain itu, sistem kuasa South Australia juga disambungkan kepada National Electricity Market melalui Haywood Interconnector yang menghubungkannya dengan negeri Victoria. Oleh sebab itu, kestabilan interkonektor memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bekalan elektrik terus stabil. Selepas memahami latar belakang sistem, mari kita lihat bagaimana kejadian blackout ini berlaku secara kronologi. Saya serahkan kepada Saudari Suraya. Terima kasih Murni. Dalam slide ini, kita dapat melihat urutan kejadian yang membawa kepada blackout tersebut. Sebelum kejadian berlaku, amaran ribut kuat telah pun dikeluarkan. Kemudian, beberapa transmission line mengalami kerosakan akibat cuaca ekstrim. Gangguan ini menyebabkan beberapa voltage disturbance berlaku secara berturut-turut dalam sistem. Apabila keadaan sistem semakin tidak stabil, beberapa wind farm mula mengurangkan output dan akhirnya terputus daripada grid. Pada masa yang sama, lebih banyak kuasa yang perlu diimport melalui Haywood Interconnector sehingga melebihi had operasinya. Akhirnya, interkonektor terputus dan keseluruhan sistem runtuh dalam tempoh kira-kira 87 saat sahaja. Seterusnya, kita lihat sistem perlindungan yang terlibat. Antara protection system yang memainkan peranan dalam kejadian ini ialah distance protection relay, loss of synchronism protection, fault right-through protection, transmission line protection dan juga interconnector protection. Secara asasnya, sistem perlindungan ini direka untuk mengesan gangguan dan melindungi peralatan daripada kerosakan yang lebih serius. Namun, dalam kes ini, beberapa isu berlaku secara serentak seperti multiple voltage dips, koordinasi perlindungan yang kurang berkesan dan keadaan sistem yang mempunyai inersia yang rendah. Jika kita lihat punca utama kejadian ini, semuanya bermula apabila ribut kuat merosakkan beberapa transmission tower 275 kV. Kerosakan tersebut menyebabkan 6 gangguan voltan berlaku dalam tempoh yang singkat. Akibat gangguan ini, tetapan fault right-through pada wind farm mula bertindak balas dan menyebabkan penjanaan tenaga angin berkurang kira-kira 456 MW. Apabila penjanaan berkurang, sistem terpaksa mengimport lebih banyak kuasa melalui Haywood Interconnector. Apabila had pembinaan kuasa melebihi nilai yang dibenarkan, protection system pada interconnector telah beroperasi dan memutuskan sambungan. Selepas itu,
South Australia terpisah daripada grid utama dan frekuensi sistem jatuh dengan cepat sehingga menyebabkan blackout keseluruhan. Apa yang penting di sini ialah relay tidak rosak. Protection sistem berfungsi seperti yang direka, tetapi koordinasi keseluruhan sistem tidak cukup kukuh untuk menghadapi gangguan yang berlaku secara berulang. Selepas mengetahui punca utama kejadian ini, mari kita lihat mengapa sistem perlindungan masih gagal mengelakkan blackout tersebut. Saya serahkan kepada saudara Farhan. Baiklah, terima kasih daripada saudari. Nama saya Muhammad Farhan Muhammad Farid. Walaupun protection sistem beroperasi seperti yang direka, blackout masih berlaku kerana terdapat beberapa kelemahan dari segi koordinasi perlindungan. Antaranya ialah kemampuan low voltage ride through yang terhad pada wind farm, tetapan relay yang agak sensitif, serta koordinasi yang kurang berkesan antara renewable generator dan network protection. Selain itu, keadaan inertia yang sangat rendah menyebabkan sistem menjadi lebih mudah tidak stabil apabila berlaku gangguan yang besar. Daripada kejadian ini, kita dapat melihat bahawa protection coordination adalah sama penting dengan operasi relay itu sendiri. Seterusnya, kita lihat kesan daripada sudut keselamatan dan kesihatan. Apabila blackout berlaku, banyak kemudahan penting turut terjejas seperti hospital, sistem trafik, komunikasi dan operasi industri. Gangguan seperti ini bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan kepada pengguna, malah boleh memberi risiko kepada keselamatan orang ramai. Dari sudut teknikal pula, terdapat risiko seperti ketidakstabilan sistem, kerosakan peralatan, overload dan juga potensi bahaya arc flash kepada kaki tangan yang terlibat dalam proses pemulihan sistem. Seterusnya, selain aspek keselamatan, kita juga perlu melihat kejadian ini dari sudut pematuhan piawaian. Antara standard yang berkaitan ialah IEEE Protection Standards, IEC 60255, National Electricity Rules dan Standard Operasi AEM. Hasil siasatan menunjukkan bahawa wind farm pada ketika itu mematuhi keperluan standard yang sedia ada. Walau bagaimanapun, tetapan yang digunakan masih mengurangkan daya tahan sistem apabila berdepan dengan gangguan yang berlaku secara berulang. Oleh sebab itu, pihak berkuasa mencadangkan supaya syarat pematuhan untuk renewable generator diperkukuhkan pada masa hadapan. Seterusnya, saya menjemput saudara Badrul untuk menerangkan kesan blackout dan langkah pembaikan yang dicadangkan. Terima kasih Farhan. Blackout ini memberi kesan yang besar dari pelbagai aspek. Dari sudut teknikal, sistem mengalami keruntuhan keseluruhan, kehilangan penjanaan, pemutusan interconnector dan ketidakstabilan frekuensi. Selain itu, kira-kira 456 megawatt tenaga angin turut hilang dan South Australia terpisah daripada National Electricity Market. Dari sudut ekonomi pula, banyak industri terpaksa menghentikan operasi dan mengalami kerugian yang besar. Manakala dari sudut sosial, lebih 850,000 pengguna terjejas dan pelbagai perkhidmatan awam turut terganggu. Selepas mengenal pasti punca kejadian, beberapa langkah penambahbaikan telah dicadangkan. Antaranya ialah meningkatkan koordinasi perlindungan, memperbaiki fault ride through capability serta memasang fast frequency response system. Selain itu, penggunaan synchronized condenser juga boleh membantu meningkatkan kestabilan sistem daripada berlaku gangguan. Cadangan-cadangan ini bukan sahaja membantu mengurangkan risiko blackout, malah meningkatkan kebolehpercayaan sistem kuasa dalam jangka masa yang panjang. Slide ini menunjukkan beberapa teknologi yang boleh digunakan pada masa hadapan. Antaranya ialah smart grid yang boleh membolehkan sistem dipantau dan dikawal dengan lebih cekap. Selain itu, pusat kawalan moden membolehkan operator memantau keadaan grid secara masa nyata. Advanced monitoring system pula membantu mengesan masalah lebih awal sebelum ia berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Dari aspek keselamatan pula, beberapa langkah tambahan perlu diberikan perhatian. Antaranya ialah menjalankan ujian perlindungan secara berkala, penyelenggaraan talian penghantaran, pemantauan masa nyata serta latihan kepada operator. Audit berkala dan pematuhan kepada standard IEE serta IEC juga perlu diteruskan bagi memastikan sistem sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan boleh dipercayai.
Akhir sekali, saya menjemput saudari Nabila untuk menerangkan refleksi pengajaran yang boleh diperolehi dan kesimpulan kajian ini. Terima kasih Badrul. Daripada perspektif nilai dan etika kejuruteraan, kejadian ini memberi banyak pengajaran kepada kita. Pematuhan terhadap keselamatan dan piawaian bukan sekadar mematuhi keperluan peraturan, tetapi juga penting untuk melindungi nyawa manusia, menjamin kebolehpercayaan sistem dan mengurangkan kerugian besar. Sebagai bakal jurutera, kita perlu memahami bahawa setiap keputusan teknikal yang dibuat boleh memberi kesan kepada berjuta-juta pengguna. Daripada kejadian ini, terdapat beberapa pengajaran penting yang boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. Antaranya ialah integrasi tenaga boleh diperbaharui memerlukan langkah kestabilan grid yang lebih kukuh. Selain itu, koordinasi perlindungan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sistem terus stabil semasa gangguan berlaku. Kita juga dapat melihat bahawa sistem yang mempunyai inersia rendah lebih mudah mengalami ketidakstabilan apabila berlaku perubahan yang mendadak. Slide ini merumuskan penemuan teknikal utama daripada kajian kes ini. Secara ringkas, kejadian bermula apabila ribut buat merosakkan infrastruktur penghantaran. Gangguan yang berlaku menyebabkan wind farm terputus akibat gangguan voltan yang berulang. Pada masa yang sama, input kuasa melalui interkonektor meningkat sehingga melebihi had operasi yang dibenarkan. Keadaan inersia yang rendah kemudiannya mempercepatkan kejatuhan frekuensi sistem. Sebagai kesimpulan, South Australia Black System 2016 berlaku akibat gabungan beberapa faktor iaitu cuaca ekstrim, kerosakan talian penghantaran, tindak balas sistem perlindungan dan keadaan inersia yang rendah. Walaupun protection relay berfungsi seperti yang direka, koordinasi keseluruhan sistem masih tidak mencukupi untuk menghadapi gangguan yang berlaku secara berturut-turut. Kejadian ini menunjukkan bahawa sistem kuasa moden memerlukan bukan sahaja perlindungan yang baik, tetapi juga koordinasi, perancangan dan pematuhan yang berkesan. Akhir sekali, berikut merupakan sumber rujukan utama yang digunakan dalam kajian kes ini. Sekian terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga pembentangan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kepentingan perlindungan sistem kuasa, keselamatan dan pematuhan dalam operasi grid moden.